Betul? Mana boleh ada dari situ. Contoh kalau dah kena 2-0, Ronaldo masuk. Tak kisah member. Alah. Ya. Semangat yang dia bawa masuk padang tu aku rasa yang buat kan lain lah. Aku rasa Bagi aku dia macam kerek gila tau. tapi kau minat Ronaldo. Ronaldo tu humble lah. Tak, dia tengok rupa. Dia tengok rupa. Tengok muka kan. Dia tak payah kata belagak. Carrot handsome boleh lah. Carrot handsome boleh. Kira secondary. Aku dah handsome macam Ronaldo, okey lah. So, okey lah. Muka aku dengan Vinicius lebih kurang pun. Lek lah. Mak ai. Muka Mak ai. Ya. Aku rasa video ni tak keluar kot. Video Despite of debate tak boleh. Sebab kena potong lah. Sebab kena potong. Dia potong banyak tau. okey weh. kena potong. First time nanti aku edit pun semua hilang. Tak, basically daripada sejam lepas dah tak boleh post lah. Ada. Kita akan buat agree or disagree. Aku akan sebut satu statement. Kalau kau agree, aku akan kira 3, 2, 1, angkat tangan. Kalau kau disagree, biar je tangan kat bawah. Okay? Siapa yang agree kena sama-sama melawan siapa yang disagree. Jadi macam team lah lepas tu berdebat. Ni memang biasa member kat bawah tu Naufal memang benda macam ni lah dia buat setiap hari. Ni conversation yang penting. Waktu video kita orang buat pasal prediction, kita orang dah sebut dah beberapa kali benda ni. Statement dia adalah Cristiano Ronaldo patutnya tidak start dalam tim Portugal. Kalau kau agree angkat tangan Alright. 3, 2, 1. Belum. Siut lah. Aku tak kata dia tak nak bagi dia menang tak apalah. Tapi jangan start tu. Kita dah ada 2 team. Team disagree, Aiman, Naufal, Sufi. Team agree, aku dengan Adam. Korang dua rasa tak patut. Siapa nak start? Korang nak borak dulu ke nak kita orang cakap dulu? Aku berdua. Ya, aku rasa dia patut start sebab untuk attacking diorang kan diorang macam tak adalah the main leader. The main leader yang untuk boleh apa orang kata bagi ada winning mentality lah lebih kurang. And satu lagi dia punya backup striker Gonzalo Higuain lah. Gonzalo apa nama dia? Gonzalo Ramos. Ramos. Kalau dia tak banyak start season ni and aku rasa kena ada leader and veteran player lah untuk bagi the mentality macam and also captain kan. And Ronaldo patut start sebab dia ada like captain punya mentality yang boleh bawa team tu ke arah yang lebih jauh. Dia tak cakap dia should start tapi tak perlu no need to habiskan the 90 minutes lah. Tapi dia should start lah. Yeah. Okay, Naufal, kau nak backup Sufi lagi? Aku setuju dengan Sufi, especially the last statement. Aku rasa Ronaldo perlu start tapi tak perlu pakai untuk 90 minit. Aku rasa the best way untuk kalau aku lah in charge for the Portugal squad, aku akan start Ronaldo tapi aku akan main mungkin dalam minit ke 60, 65. Kalau tak ada gol, aku akan bawa keluar. Aiman ada nak tambah lagi? Bagi aku keberadaan Ronaldo as a starting 11 untuk Portugal is very important because dia nak set up the state of the team lah. Kalau kau letakkan Gonzalo Ramos as a starting 11, mungkin di game kecil okay lah, tapi di game besar mungkin dia akan ada that, dia tak akan berikan that effect of mentality of winners towards the team at the upfront. So kau kena ada Ronaldo. Fighting spirit lah. Tapi tak semestinya dia perlu main 90 minit. Yeah. Okay. And bagi contoh macam like Al-Nassr. Al-Nassr sebelum ni mana ada? Al-Hilal je asyik menang kan. Al-Nassr dulu tu lah macam pasukan mid table je. Kau tengok macam mana CR bawa. Even lah memang lah CR tu macam kau pun macam tu kan. Tapi dia punya mentality memang lah dia slow sekarang dia tak macam dulu kan. Tapi mentality dia tu penting lah, sangat penting untuk team. Kita lah kau start lah. Aku bagi sikit dulu. Aku tak agree bagi dia tak main. Tapi aku mau tu biar dia masuk as booster and of the bench lah. Contoh kau Naufal. Minit ke 60 tu Ronaldo masuk. Oh. Betul? Mana boleh ada dari situ. Contoh kalau dah kena 2-0 Ronaldo masuk. Tak kisah member. Alah. Ya. Kita kan ni midfield power, winger power, defense power. Kan tak boleh buat. Okay, kau tengok macam mana jadi kalau Ronaldo tak start. Kau tengok last World Cup macam
Game Morocco macam mana? Aku macam ni. Aku rasa dia akan start. Beza Maksudnya manager dia orang siapa? Roberto Roberto. Martinez nama dia. Roberto Martinez tu akan start dia. So tu sebab nama dia besar sangat. So tak ada dunia lah dia tak start untuk awal-awal ni. Maybe nanti dia akan tukar lah. Okay. Tapi kenapa bila aku kata sepatutnya tu, aku tengok kepada team harmony. Aku tengok kepada dia punya tactical in terms of kalau kau nak menangkan a game, bila kau focus too much on okay, Ronaldo kat tengah, Bruno dapat bola, instead of Bruno cari the best chance, maybe Liao paling tepat. Tapi sebab Ronaldo kat tengah, dia akan cuba cari Ronaldo juga. Faham tak? Dia ada that sort of emphasis kepada satu player kat depan. Aku faham mentality, aku faham dia punya semangat, spirit. Tapi benda tu daripada bench boleh. Kita dah tengok 2016, dia duduk tepi tu, coach dari tepi. Oi, umpan depan sebab dia injured kan. Tak adalah nak kata Ronaldo patut main coach je, tak. Dia boleh masuk, tapi aku rasa benda-benda yang korang kata pasal winning mentality, benda-benda macam tu, off the bench, come back bila dah 1-0 down, Ronaldo masuk, lipat dia punya stocking, ikat kasut, okay, let me come in, let me do this. Ni adalah time untuk dia tunjuk. Sebab apa? Benda-benda yang kita kata pasal dia penat, slow apa semua tu, kalau dia main dari awal, bayangkan dah kalah, dia kena keluar. Siapa nak bagi semangat tu? So instead, dari awal, main yang Gonzalo Ramos ke tak kisah Joao Felix boleh jadi. Tactically lagi fluid sebab Joao Felix dia bukan akan duduk depan dia akan turun bawah. Gonzalo Ramos maybe tactically tak adalah power sangat tapi dia lebih athletic sebab dia muda. So dia bolehlah work down the defense. Second half maybe minit ke 60, 70, Ronaldo masuk, fresh leg, defender dah penat, tiba-tiba kau kena jaga seorang yang pandai heading ability, orang yang semangat, yang boleh ada that clutch goal tiba-tiba last minute. Kalau kau main Ronaldo, minit ke 60 dah tarik dia, siapa nak ambil that clutch goal? Faham tak? So aku think of the betterment of the whole team lah instead. Aku nak Ronaldo start, tapi aku rasa dia tak boleh. Tu je maksudnya. Ya, tapi aku tak rasa dia sesuai untuk main like pada off the bench. Aku rasa dia pas shoot start. Contoh kalau dia down even. Patutnya yang atletik, lebih atletik macam kau kata macam Gonzalo Ramos yang muda, Joao Felix. Aku rasa better dia datang like for like just second half. Contoh kalau tengah tahu Ronaldo tu slow. Lepas tu kalau dia masuk tengah down tu, macam kau cakap Bruno Fernandes kan, nanti kalau ada Ronaldo depan dia kena cari Ronaldo dulu semua kan. Bruno ada sort of that mentality bila dia tengah down. So better dia shoot start dulu and masukkan yang buda-buda bila tengah macam Faham? Aku rasa kenapa aku masih rasa Ronaldo kena start juga sebab aku bagi kau contoh game ni final Euro baru ni. Nations League. Ya, Nations League. Yang lawan Spain. Bukan Nations League, sorry. Yang final lawan Spain. Spain. Yang Ronaldo tackle Yamal tu. Aku rasa tu lah the kind of role yang Ronaldo kena main. Dia kena start sebab aku rasa dalam game bola bukan setakat kau perlukan that booster tu. Dia mentality kau masuk padang tu. Mentality kau masuk padang kau tahu okay, we have this guy in our team yang kita memang kena support, memang kita kena ni. Faham? Menang tak menang tu nombor 2 pada aku. Tapi dia semangat yang dia bawa masuk padang tu aku rasa yang buatkan lain lah. So, aku rasa Jangan benar tak menang. Semangat tak datang time tengah down kan, tengah kena Faham. tinggal. Semangat datang bila dia orang masuk padang lah. Faham? Kenapa nak tunggu sampai minit 60 baru nak dapat semangat? Kita dari minit kosong boleh ada. Tapi aku nak rebuttal kan. Last time bukan macam tu ke apa yang terjadi awal-awal? Di mana waktu time Ronaldo start, gameplay diorang tak as fluid as after. Even worse kalau Ronaldo Tapi tak start. satu game tu diorang Time tu tak menang. power lagi. Menang besar tu yang time Gonzalo Ramos hat-trick tu. Ingat tak match tu? Satu game je. Spain Satu game je. Satu game lah. Yelah satu Satu game. game je. Tapi we can Satu see game. the potential without Ronaldo, the fluidity. Again, aku peminat Ronaldo gila-gila. Aku cuma takut dia tak boleh. Faham tak? Dia macam ni, orang tua, aku sebut dia tak adalah tua sangat. Dia tua. Dia tua, dia nak 40. paksa diri dia. Benda tu. Dia dalam otak dia macam aku boleh lagi. Tapi bila dia buat tak boleh. Tu je aku takut. Walaupun aku nak dia buat. Contoh dia nak buat lipat. Aku nak dia buat dan jadi. Tapi susah nak jadi tu sebab dia punya otak akan bergerak lagi laju daripada dia punya badan. Contoh, dia punya otak akan bergerak lagi agile daripada muscle dia sebenarnya boleh bergerak. So aku rasa macam there is this sense of kalau whole team nak play fluidly and without macam almost like kau kena macam kita kena, betul lah kot yang Naufal kata ni, macam kita kena main untuk dia. Faham tak? Mentality wise okay, kau main ni untuk Ronaldo. Tactical wise kalau kau betul-betul buat macam tu, aku takut dia akan jadi a risk of tiba-tiba Ronaldo sampai ke bola tu untuk dia score. Tiba-tiba ni benda-benda kecil yang kalau tu Gonzalo Ramos, kalau tu Joao Felix, maybe that's a goal. Faham tak? Tu yang aku fikir lah. Aku tak rasa Ronaldo dia akan main macam like last World Cup punya role lah. Aku rasa Ronaldo sekarang dia akan main role macam dia kat Al Nassr.
Tak alasan dia jadi faham. like gameplay dia jadi target man tau. Ya. Okay, tu aku agree. Kalau Target dia kenal diri dia, dia tahu yang dia tua and dia main macam Giroud contoh. Dia jadi Ya, player yang macam, okay, aku tahu aku tak laju, aku guna strength aku je. Aku tinggi dan aku boleh tanduk, bla bla bla. Maybe okay untuk dia start. Cuma adakah dia akan buat tu ke tak? Itulah soalan dia, persoalan dia. Kita tengok lah Tapi nanti macam mana. tapi dari segi taktikal jugalah, dari segi taktikal juga aku rasa kenapa aku masih setuju untuk Ronaldo start. Sebab okay, kau bayangkanlah kalau tim Portugal tengah kalah, mungkin lagilah perlukan Ronaldo kan. Tapi sebenarnya kau bayangkan kalau Ronaldo start dengan gol. So Ronaldo start dengan gol, aku rasa tim lawan tu akan lagi macam this guy. So diorang dah tertekan daripada minit ke awal. So lagi susah kau nak comeback sebenarnya bila kau dah start dengan that late. Faham? Especially bila kau jumpa Aku orang agree dalam yang tu. Aku agree If, cuma if, if he score. If, Tu if. betul Dah boleh hypothetical kena lah, start. hypothetical. Yalah. If. And also man, if kalau Ha. down tu kau masukkan CR, if kalau dia score. Okay. Tu pun satu gak. Ya. Macam The if dia lah. dua. Dua-dua Betul. semua ni if lah. Tapi sebab tu bagus kita borak Okay, ada lagi nak Interesting, tambah? Aku rasa dah habis lah. Interesting lah. Okay. Next agree or disagree. Okay, if Kylian Mbappe menang World Cup ni, so maksudnya apa? Dia akan ada World Cup dulu, dia akan ada final yang last time 2022 dan dia ada menang World Cup ni. 2 World Cup, 3 final. Betul tak? Kalau dia menang, dia akan jadi top 10 player of all time. So maybe kita kata apa? CR, Messi, Pele, Maradona, Mbappe akan masuk kat top situ. Kalau kau agree angkat tangan, Top disagree biar tangan kat bawah. Okay. Alright, aku kira Top 10 3, 2, 1. Oi, Top 10. semua agree. Top Mbappe. 10. Top 10. Okay. Okay, kalau aku tanya top 5, ada yang agree tak? Top 5 tak kot. 3, 2, 1. Jap. Top 5 kan? Top five Top tak. 5 tak. Top 5 tak. Kenapa kita semua kata 100% lah boleh lah top 10. Padahal player, okay, kalau player top 10 siapa? Kita ada of course Ronaldo, Messi, Pele, Maradona, Zidane lah, R9 apa semua. Neymar boleh kata? Neymar aku setuju. Untuk Aku aku setuju dengan Neymar. Okay. untuk aku Okay, kalau Mbappe Aku menang, adakah dia lagi tinggi dari Neymar sekarang? oh, Aku rasa ya. Aku rasa ya. Aku rasa ya. Aku rasa tak. Kita buat yang ni ya. Kalau Mbappe menang, adakah dia legacy lagi tinggi dari Neymar? 3, 2, 1. Okay, kita ada 3 je. Okay, ni aku suka. Aku nak bila sebab tadi semua orang agree baik. Tak payah. Okay, jom kita borak Mbappe dengan Neymar punya legacy. Okay, kita semua kata Neymar top 10. Mbappe kalau menang kita kata top 10. Tapi Aiman dengan Sufi kata tidak. Aku, Adam, Naufal kata ya. Mbappe akan legacy bukannya hebat tapi orang pandang lagi tinggi daripada Neymar. Okay, macam mana? Siapa nak start? Yang defend Neymar ke defend Mbappe? Defend Neymar ni ibarat macam Messi tau. Man ibarat macam Messi dekat Brazil. Okay. Even ada yang cakap yang dia ni lagi power daripada Ronaldinho lah. Dia ni macam dia nak Ronaldinho lah. And also Neymar ni bagi aku tak tahu asal. Memang macam kau tak setuju. Tapi aku rasa Neymar ni antara sebab aku tengok bola. So aku rasa macam kalau Mbappe sekarang ni for now, kau kata Mbappe lagi hebat daripada Neymar, tak aku. Aku rasa Neymar. Sebab Neymar lah yang kita nampak macam dia ada skill dia, ada signature move dia. Untuk kalau kena kata for now aku rasa Mbappe boleh jadi better daripada Neymar. Tapi untuk for now aku rasa tak. Even kalau dia menang sekalipun, aku tak panas sebab dia punya achievement tau. Okay. Untuk legacy dia, kau kata legacy kan. Bagi aku Neymar still lah. Disebabkan dia punya Neymar bro, Neymar. The last ghost of Joga Bonito. Bagi aku trophy is not everything for a legacy lah. So give an analogy lah. Kalau kau tanya, okay, kalau give for the current situation lah, okay, katakanlah Dembele dengan Mbappe dua-dua retire. Siapa akan ingat? Kalau ikutkan personal achievement, mungkin orang akan cakap Dembele sebab dia ada Ballon d'Or. Tapi of course orang ingat Mbappe sebab dia punya performance, dia apa yang dia give dekat atas padang, apa yang orang akan ingat apa yang dia buat. Sama juga macam Neymar. Neymar dia define a generation of football. Di samping adanya dua GOAT kita, dia lah orang ketiga yang define a generation. So bagi aku legacy dia lebih besar berdasarkan itu je. Apa yang dia tunjuk atas padang ekspresikan ramai orang. So maksudnya piala bukan semuanya. Pasal aku rasa legacy faham lah pasal Messi, Neymar, Ronaldo. Macam Mbappe takkan orang ingat pasal diktator je kan.
Dia just Adakah dia more orang yang to masuk dictator? tapi more to sebenarnya yang World Cup final punya performance boleh jadi. Kalau dia menang lagi yang World Cup ni kali ni mesti kalau dia perform kat final dia semua ni if lah. Legacy mungkin down the line nanti mungkin dia menang Ballon d'Or ke apa kita pun tak tahu. So tak tahu nak kata legacy dengan Neymar on par tu dia lebih tu sikit je lah. Dia tak adalah over sangat pada Neymar. Dia Neymar punya influence aku faham. Tapi Mbappe tu bila dah menang takut dah menang 2 World Cup kot kalau aku lah. Dia the main man. Sebab aku rasa kenapa kalau Mbappe menang, Mbappe akan possibly jadi ranking dia lagi tinggi kan, ranking dia lagi better dan Neymar. Aku rasa sebab aku setuju dengan Sufi punya statement yang dengan Aiman lah, sama yang macam legacy, the question of legacy ni tak ada kaitan dengan accolades lah, dengan achievement, dengan piala kan. Dia something yang kau kena tengok bukan setakat benda yang boleh nampak, tapi benda yang tak boleh nampak pun. Benda-benda macam tadi lah, macam kau cakap kau tengok bola sebab Neymar semua kan. Tapi pada aku, kalau adalah benda yang boleh untuk bagi sama, at least kalau bukan lagi better pun samalah impact kepada ni, dia adalah momen-momen yang kau akan ingat sampai bila-bila. Contoh macam World Cup 2022. World Cup 2022 tu aku rasa orang akan ingat sampai bila-bila the moment yang seorang manusia boleh menghilangkan mimpi satu dunia untuk tengok Messi menang. So kalau dia boleh buat benda-benda macam tu and dia menang 2 World Cup on top of that, pada aku fair lah untuk kata dia better. Sebab dia orang yang menggencangkan dunia ni, dia saat satu dunia tengah tengok momen tu. Itulah dari segi impact benda-benda macam tu. Piggyback tak tahu. dengan ni tau. Aku memang aku rasa simple je. Dia macam ni tau. Kau ingat Ronaldo dengan Messi sebab kita tengok, of course. Cuba kau tanya orang-orang yang kata Pele, Maradona is the best player of all time. The biggest competition untuk bola ni yang berbilion orang tengok, separuh dunia tengok adalah World Cup. Pele main untuk tim apa? Brazil. Brazil. Tim Kelab tak apa? tahu aku tak tahu. Tim club. Oh, Santos. New York Cosmos. Tu dia punya prime lah boleh kata. Maradona, okay, main untuk Barcelona, Napoli. Maradona boleh tahan lah club career. But every time the biggest stage of all time, Pele perform, Maradona perform, orang immediately kata, ui, the greatest of all time adalah Pele. The greatest of all time adalah Maradona. Even legend-legend dulu, kalau orang kata yang, ui, power gila dia ni, Garincha contoh sebab Brazil. Ni sebab negara dia. Eusebio sebab Portugal. Mbappe Zidane lah. buat Zidane dekat France. Of course Zidane power juga kat kelab. Mbappe akan buat something yang basically apa yang kita tengok Pele, Maradona apa semua menang dekat World Cup waktu umur 18. Menang World Cup lagi tahun ni kalau ikut situasi kita kan. Last time punya World Cup 2022 dekat final. Top goal scorer of the World Cup all time. Basically dia punya legacy dekat World Cup menunjukkan dia ni macam the best player of all time. Dan ingat aku kata World Cup adalah tournament ataupun event yang semua orang tengok. Orang Amerika, dia tak tahu apa-apa. Tak tengok kelab. Tiba-tiba dia kata, ui, siapa yang hebat kat World Cup? Mbappe. 2022, benda sama. 2018, benda sama. 2026, kalau dia menang yang ni, benda sama. Orang akan fikir, Mbappe ni the GOAT. Apa yang fikir ini kan So, ikutkan kalau macam dia tu, legacy tau. Giroud pun boleh lah. So macam tu kau nak Tapi, kata contoh dia player Kau tengok yang Giroud punya highlight. kau buat macam tu kau macam nak cakap yang Pavard, contoh macam Pavard Okay. yang macam one season wonder lah untuk World Cup kan. Nak kata lagi power daripada Neymar tu. So kau boleh cakap macam tu. mana ada? Aku tak kata. Aku kata sebab dia main man. Faham tak? And also kau tadi Pavard bukan main man. tapi untuk kalau nak dibandingkan dengan Neymar, aku rasa tak tu. Serius. Okay, aku nak kata satu lagi tentang ni tau. Tentang Neymar punya influence. Neymar punya influence dekat streets lah boleh kata. Yang budak-budak main bola semua tu. Okay, ada dua. Satu, umur kita. Of course, kita akan kenal Neymar dulu sebelum Mbappe. Sebab kita waktu kita muda, Neymar player yang tengah tu. Kedua, dia ada Brazilian punya flair lah di mana Mbappe tak ada kan. Mbappe more to actual effective football. Bukan Neymar tak efektif. Tapi Neymar, dia ada di luar goal assist, iaitu dia power juga. Dia akan buat benda-benda yang macam skill and then flair punya activities lah di mana Mbappe tak buat sangat. Mbappe very scary player lah. Bila aku kata legacy ni, legacy dalam bola punya masyarakat macam dekat street, kita akan tengok Neymar, Ronaldinho, and then kita akan follow player-player yang untuk kita, waktu kita main kita macam, oh aku nak main macam dia lah, aku nak main macam dia lah, macam tu kan. Itu berbeza. Tak ada orang sangat nak main macam Mbappe. So Mbappe dia lari ke depan gol, laju, dia score. Tapi in terms of world football, macam mana orang pandang, kan kalau orang yang tak tengok bola, dia akan kenal Ronaldo, orang kenal Messi, orang kenal juga Neymar of course. Tapi aku rasa bila Mbappe menang 2 World Cup, termasuk World Cup last time dia final,
tu akan membuatkan nama dia naik lagi. Even dia punya image, branding apa semua. Even yang diktator-diktator Tapi punya for benda me, ni, dia walaupun takkan stand still. Takkan stand dengan Neymar. Nama dia untuk branding nama dia takkan stand dengan Neymar. takkan aku rasa sekarang dah lebih kurang dah ada. Tak ke? Bro, kau serius lah? Sekarang pun kau rasa nama dia, branding dia sama. Wait, even orang buat vote. Orang buat petition untuk dia keluar dari Madrid sekarang. Yang itu bukan And kaitan Tapi dengan that tu. petition like 90% nak dikeluar. tak, itu petition tu mostly daripada kalangan Real Madrid. Yeah. Tapi aku rasa tak ada kaitan sebab Real Itu tak ada Madrid memang kaitan. macam tu. Real Contoh. Madrid memang simply Real Madrid Cristiano Ronaldo main pun diorang boo. So that is not surprising lah for Real Madrid. Tapi poin aku pasal big name ni, aku rasa aku faham lah. Dia lebih kepada peminat bola versus dunia tengok bola tu macam mana. Aku rasa kalau peminat bola, aku rasa mungkin Dia akan Neymar suka lah. Cuma kalau kau tengok daripada global brand, maksudnya Pele, Maradona, aku rasa possible lah untuk ni. Cuma kan, aku rasa interesting. Kau nak, maksudnya apa yang statement kau cakap tu, kau akan cakap Mbappe tu standing dengan Pele dengan Maradona. Kalau dia menang World Cup. Kalau dia menang dua, kalau dia menang dua Kalau- Cup. Sebab kau kena ingat Sufi, ni Itu dah baru kira top dia 5 tu, bukan top 10 tu dah. Itu bukan top 5, top 3 weh. Maradona, Pele, Mbappe. Messi, Ronaldo kau tak masuk kan? Yelah, maksud aku kira macam apa yang kau cakap tu, Messi, Maradona, Pele, Mbappe weh, nombor 3. Tak, Tak, Cruyff. Mbappe nombor 1. Messi, to Ronaldo, be fair, tu Cruyff ada lagi. Apa? Ada Hmm. Aiman. before this pun Messi dengan Ronaldo tu tak adalah. Okay, kalau if you compare just on the World Cup itself, the biggest tournament, Messi dengan Ronaldo ni diorang tak menang pun. Tapi apa yang dia betul. buat atas padang, orang appreciate. Ya. So- Ronaldo tak menang World Cup apa-apa. Still orang nama dia jadi muka bola sepak. What Tapi make sama jugalah. World Cup Sama tu juga dengan Ujah Syamil Pele tadi. Kau tak tahu pun nama kelab dia, tapi kenapa kau boleh sebut Pele? Sebab dia menang 3 kali. Berapa Ya. kali? Dia Tiga. menang 3 kali dan apa yang dia tunjuk dekat World of Football is a different thing during that time. Faham tak? It's not they play not effective football. They play their own identity. They express themselves. That's what Neymar did. Yes. Tu aku kata pasal street so yang Neymar akan always ambil Yeah. the hearts of people. Tapi bila aku kata objectively macam in the future kalau dia menang World Cup ni, siapa yang bila kita tengok balik, oh Mbappe menang 2 World Cup, 1 final. Kalau ikut ada orang kira yang Mbappe tu macam seolah-olah dia menang final kan tu. Ekonomi tu mata julir ke buat prediction kan. Tiba-tiba. Okay. So Aduh. Tapi okay, interesting debate lah. Mbappe dengan Neymar jadi tu dah. Dulu diorang teammate tau. Sekarang kita dah borak pasal diorang. Okay, Yeah. last agree or disagree. Vinicius Junior kena Come perform on. dekat World Cup ni untuk orang pandang dia atau kita panggil dia superstar atau nama besar tu. Sama macam Ronaldo, Messi, Neymar etc. So Vinicius kena perform sini juga. Selain kelab kena perform sini sebelum orang panggil dia superstar. Okay, kalau agree angkat tangan. Kalau disagree, turun tangan. Okay? 3, 2, 1. Kalau disagree, maksudnya kau rasa dia dah superstar dah. Nak perform dekat tu pun tak apa. Silakan Siapa lah. yang agree? Aku, Sufi dengan Aiman. Pasal aku rasa kan memanglah World Cup. Yelah, dia nak menang World Cup apa tak kisahlah dia nak cakap. Tapi dia dah menang UCL berapa? 2 3 kali man. 2, 1. 2. 2, 3. 2. So dia dah perform dia punya 2000 apa yang 22 dengan gila-gila. 24. Dia dah prove dekat European punya competition yang dia power. Just sekarang dia deep in form je lah. So macam Still not enough though. Still not enough. ya, Sebab kalau dia nak menang World Cup, yalah. Kalau dia nak perform dekat World Cup, boleh je nak naikkan nama dia. Tapi aku rasa dia dah big name dah. So in world football, aku rasa itulah opinion aku lah. Aku punya opinion tak tu. Aku rasa dia perlu menang lah World Cup, tapi bukan this World Cup lah. Aku tak setuju lah dia dah jadi superstar sekarang. Aku tak rasa dia superstar pun sekarang lagi. Tapi aku rasa dia tak perlu menang pun untuk aku rasa macam ni je. Kalau dia menang pun dia mesti bukan superstar lagi. Oh, kenapa? Sebab kalau dia menang dia bukan sekejap. Okay lebih. Aku rasa betul lah dia perlukan Menang World Cup. World Cup untuk silence the haters lah. muka dia sama ke? Tak, kalau dia menang pun aku tak suka kat dia. Ya, Aku dah tak sama. cakap dia. You know, Itulah. bagi aku dia cekerek gila tau. Tapi kau minat Ronaldo. Ronaldo tu humble lah. Tak, dia tengok rupa. Dia tengok rupa. Tengok muka kan. Kau tak payah kata pasal Oh, belagak ke carrot apa handsome lah. boleh lah. Carrot handsome boleh. Kira secondary.
Dia kalau handsome okey. Aduh. Kalau handsome macam Ronaldo okey lah. Aduh. Aduh. Kira korang So fight kau ni. tukar Fal, kau tukar opinion kau? Aku tukar. Aku rasa Okey. betul. Perlu. Sufi, kau nak fikir kata balik apa betul. tadi? Perlu kan. Kau kata Vini kena menang. Aku rasa Vinicius lagi dia dekat Real Madrid for me dia takkan jadi superstar. Dia takkan jadi like the main man untuk Real Madrid sebab Mbappe kan. Dia Satu pergi ya. Arsenal lah. Even sekarang pun ya sebelum Pergi Mbappe Arsenal. masuk kan orang pandang dia kan number 7 semua kan. Sekarang mana dia orang tak cakap pun pasal ni. Even kau tahu Real Madrid kalah. Orang salahkan Mbappe sebab apa? Mbappe the main man. Bukan Vinicius. So kalau dia orang contoh kalau Real Madrid pergi jauh, Real Madrid champion win banyak benda, Mbappe akan dapat nama. So Vinicius just like another player je. Faham? Sebab aku rasa masalah Vinicius ni, kau susah nak even kata dia the top 5 ataupun top 10 Real Madrid players. Susah tu. Nak kata tu pun susah. Macam mana kau nak? Aku disagree lah. Sebab Aku rasa dia still Tak tahu. top Top man. 10. Sumpah Mel, kau suka Vinicius gentle lah. Dari segi bukan dari segi gameplay, dari segi player tu sendiri. Kau suka tak dia? Aku faham Aku suka. attitude, perangai semua. Aku disagree lah. Aku suka that mentality sebab kalau kau di tempat dia lah, dia macam bila dunia ni terlalu kejam, kau kenalah stand up against yourself. Siapa lagi nak stand up untuk kau kan? So aku faham lah dia punya mentality tu. Aiman, kau nak tambah apa-apa ke pasal Vini? Kau rasa dia perlu perform this World Cup? Aside of accomplishment dia dekat Real Madrid, dia hanya perform before Mbappe masuk. So sekarang ni dia di belakang shadow that detector kan. Bagi aku this is the time lah. This is the time untuk dia tunjuk sebenarnya dia lah main man. Dia boleh jadi main man sebenarnya. Lepas tu kalau dia nak betul-betul jadi main man, dia kena pergi Arsenal. Wow. Bagi aku dah ada lagi kan. Hold. Vinicius over Pele. Kau tahu tak yang dekat track orang cakap Norgard over Gerrard. What the hell tu? Yang tu crazy weh. Dia nak kena lah. Tak, man. Norgard weh. Dia kata Aku dah bagi Rodrigo man. Kau jangan nak ambil Vini. Tapi kan sebut-sebut pasal Mbappe, aku ada satu ni lah, random thought lah yang mungkin interesting untuk debat. Agree or disagree, Kylian Mbappe is already the best French player of all time. 3, 2, 1. Sekejap. Henry menang apa? World Cup? Satu lah. Henry 1. Satu je. 98. Murah. Lepas tu masuk kau the greatest, one of the greatest. The greatest The of all time. The greatest of all Dia time nombor untuk satu. French All time. player. Pastilah. dia Zidane. For me aku tak ada rasa dia Zidane. daripada achievement. Ya. Sebab dia Zidane. Aku So sekarang aku rasa Zidane lah. Zidane satu. Zidane World nombor Cup. 1 lah. Aku rasa boleh jadi lah. Debatable lah tapi ya. Pasal dia Dia attacker. Aku rasa Zidane, Mbappe. Henry, Benzema up there ke tak? Memang Top France. untuk France tak. Untuk France tak Yalah, sebenarnya. untuk France, France tak. tak. Tapi as a player Tapi in general, French player kan. Nah, French French player boleh. Ya boleh lah. Dah pernah Ballon d'Or kot. Dah pernah Ballon d'Or. Even for France pun dia up dekat atas sana ke up there ke Tapi dia bukan case yang Yalah, itu tak nak sebut. case apa Video ni tak- dah kepotong dah kan. dah banyak dah kena potong. Aku rasa agree or disagree. Habis